Setiap daripada kita semestinya mengimpikan masa hadapan yang lebih baik untuk generasi seterusnya. Namun realitinya, dengan jangka hayat yang lebih panjang dan cabaran kewangan yang semakin kompleks, generasi seterusnya seperti anak-anak kita bakal melalui persaraan yang lebih panjang dan mencabar. Dan tanpa persediaan awal, generasi seterusnya mungkin berdepan kemungkinan mempunyai simpanan yang tidak mencukupi untuk persaraan. Malah hari ini, kita boleh lihat ramai rakyat Malaysia sendiri masih berdepan dengan tekanan untuk mencapai tahap simpanan persaraan yang mencukupi. Namun, sedar tak yang walaupun kita menghadapi cabaran hari ini, kita tetap mahukan yang terbaik untuk masa hadapan generasi kita yang seterusnya? Sebab itu, setiap langkah yang kita ambil hari ini boleh memberi makna besar untuk masa hadapan mereka. Dan menyedari perkara ini, maka terlahirlah inisiatif terbaru, iLegacy daripada KWSP. Dengan iLegacy, anda yang berumur 55 tahun dengan simpanan KWSP minimum RM650,000 boleh memindahkan sebahagian daripada simpanan kepada akaun pasangan dan anak-anak untuk membantu memastikan masa hadapan mereka lebih terjamin dan melancarkan persediaan untuk persaraan. Apa yang bakal terjadi kepada penerima simpanan anda? Semestinya, ia sangat membantu mereka dalam persediaan persaraan dan simpanan itu juga akan bertambah kerana compounding effect. Seterusnya, dapat membantu mengurangkan jurang kecukupan persaraan pada masa hadapan. Namun, adakah ini bermaksud simpanan persaraan anda akan menjadi tidak mencukupi? Tidak. Kerana KWSP telah menetapkan syarat di mana sesiapa yang ingin melakukan iLegacy hendaklah mempunyai jumlah simpanan di tahap simpanan mencukupi iaitu RM650,000 berdasarkan Rangka Kerja Kecukupan Pendapatan Persaraan atau Retirement Income Adequacy (RIA) sebelum sebarang pindahan dilakukan. iLegacy bukan sekadar tentang apa yang anda tinggalkan, tetapi tentang masa hadapan yang anda bantu bina untuk yang tersayang. Dengan iLegacy, setiap simpanan anda membawa makna dalam menyokong dan membantu generasi seterusnya untuk melangkah dengan yakin ke arah masa hadapan yang lebih terjamin.